Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam video kebun kampung. Okey, ini adalah pokok musangking. Okey, dalam 3 meter lebih lah pokok dia. Okey, yang ni saya buat kaki ganda. Okey, aku tengok Ini adalah batang asal dia. Ini adalah kaki ganda. Dia asalnya 3 lah. Satu saya itu termesin. Terkena yang satu lagi kaki. Jadi tinggal 2 lah. Jadi saya buat kaki ganda sebab saya dapati yang asal dia macam ada masalah. Mungkin akar dia dah bersimpul. Jadi saya tanam, saya letak biji lah, letak biji kat sini dia tumbuh. Jadi saya cantum. Jadi sekarang pokok kaki yang ganda tu, yang tumpang tepi tu dah lebih besar daripada yang asal. Sebab yang ni ada masalah. Jadi kelebihan kaki ganda ni macam mana? Dia penyerapan baja tu lebih optimum lah. Sebab dia ada 2 akar. 2 akar tunjang. Jadi lagi satu, kalau ada masalah dekat akar tunjang salah satunya, dia boleh cover daripada akar yang lain. Jadi ini pokok ini berusia dalam 2,5 tahun lah. Agak lambat lah berbanding dengan komersial punya. Sebab pembajaan racun semua tu tak adalah sekerap, sebagus yang komersial punya. Tapi ini untuk tanam tepi rumah aja. Jadi masih lagi belajar untuk pengurusan durian. Jadi inilah satulah, mungkin banyak lagi lah masalah dia. Mungkin ada masalah dekat dalam batang dia ke apa, saya tak pasti masalah tu. Saya beli tu pun pokok tu memang dah terbantut. Saya beli kat nursery, pokok tu terbantut, dapat murah sikit lah. Jadi saya balik tanam dulu, tanam dia dan letak biji untuk jadikan itulah, tanam biji kat sini. Dia tumbuh, saya cantumkan. Jadi sekarang ni yang cantum ni lagi besar daripada yang asal. Inilah kelebihan kaki ganda. Jadi kalau nak buat kaki ganda tu berdasarkan pengalaman yang pada yang lain dah. Ada yang cepat, ada juga tak ada beza. Okey, saya tengok ada satu video dekat Indonesia punya tu. Dia cakap tak ada bezanya kaki ganda ataupun satu batang je. Itu kalau pokok tu tak ada masalah lah. Ada setengah tu cakap pembesaran dia lebih cepat. Jadi berbezalah keadaan, di mana kaki ganda ini ada kalanya baik, ada kalanya tak memberi perubahan signifikan lah untuk pertumbuhan pokok. Okey, dalam kes saya ni kaki ganda ni membantulah pembesaran pokok. Kalau tak, dia akan terbantu lagi. Sebab akar batang asal dia ada masalah. Jadi dengan adanya teknik kaki ganda, kita membaiki dan mempercepatkan pembesaran dia lah. Okay, untuk membantu, sebab dia ada 2 akar tunjang untuk membesar lah. Okey, semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.